Ni sedap semalam. Malam tadi hujan sekejap, petang dia hujan dalam pukul 3 lebih. Pukul 3 lebih hujan. Lepas tu malam tadi rasanya lepas isyak hujan lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, salam Jumaat hari ini 24 April 2026. Sekarang 6.35 pagi. Kita keluar awal pagi ni sedap semalam. Malam tadi hujan sekejap, petang dia hujan dalam pukul 3 lebih. Pukul 3 lebih hujan. Lepas tu malam tadi rasanya lepas isyak hujan lagi. Kat sini lah, lepas isyak kat sini, kat Sabah, dekat KK. Alhamdulillah hujan. Nak kata lebat tu bukan boleh kira jugalah. Boleh kira, boleh tahan lah. Boleh lah untuk kasih basah, untuk apa tu, buat apa, longkang-longkang becak dengan air tu. Okey, alhamdulillah pagi ni sejuk. Boleh lah, 26 darjah Celsius. Biasa 27-28. Dah berapa hari dah 27-28, tak turun 26. Alhamdulillah, syukur. Setelah rasanya 2 bulan lebih tak hujan. Sinilah rasa ada juga hujan, tapi tak sampai tempat kami dah. Tak ada, baru sampai hujan lebat gitu, macam seluruh tu. Kadang-kadang hujan dekat nampak je jauh dekat area bukit gitu. Ni baru hujan, alhamdulillah. Okey, tengok apa tu, kita nak pergi kerja ni. Oi, jalan jam lagi. Tak jam tak sah. Hari Sabtu Ahad je boleh nampak clear jalan ni. Kalau tak hari lain, hari bekerja, gini dah. Aduh. Tapi kena bawa kereta hati-hatilah. Kadang-kadang ni motor-motor duk menyelit-nyelit ikut tengah-tengah ni. Bukan boleh percaya dia ni, menyelit-nyelit. Ada bila gitu 2 accident nampak. Aduh, balik pun masa orang balik pun sama juga ada accident. Itulah, tak berhati-hati. Dia kena semua berhati-hati. Kalau kadang-kadang ada yang berhati-hati, yang tak berhati-hati, gitulah. Semua nak cepat, apa semua lorak kata. Lorak. Lorak tu gaduh kan. Orang gaduh ke apa, bukan nak bergaduh, nak cepat. Semua ni orang kata ikut hati. Jangan ikut hati. Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Okey, kena baca doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga perjalanan kita selamat sampai ke destinasi, insya-Allah. Okey. Ya, sekarang dah pukul 9.22 pagi. Baru sampai ke jalan bypass Ujana. Jalan Ujana bypass ni. Nak pergi ke Wan Sulaman dulu. Fisher Sulaman, Wan Sulaman Platinum. Lepas tu ke Kuala Mengatal. Lepas tu JTN. Oi, sini kenapa ni jam pagi-pagi ni? Kenapa orang ramai pula ikut sini ni? Hari ni tak banyak bagan, hari Jumaat. Dia tak banyak bagan tadi. Bukan tak banyak, sebab bagan banyak, tapi saya tak boleh bawa banyak. Ada dia punya kod bagan tu, status bagan tu lain. Ada kod RMP, ada kod Mail Plus, RMC tu saya tak boleh bawa. Itu yang staff kod bawa. Jadi saya bawa yang ni lah, untuk rider boleh bawa yang biasa-biasa ni. COD biasa dan biasa. Yang lain tu dia kod yang ada, rasanya macam ada pos Malaysia Raya murah sikit. Dia pun kod dia tak boleh nak bayar komisen untuk apa tu rider, sebab dia punya kos tu murah. Dia itu yang staff pun dia hantar. Jadi kita hantar yang barang-barang pos laju ni. Hari ni ada 44 biasa dan COD ada macam ada 6 ke 6 ke 7 kita buat apa 6 kot tadi.
Sia dia ada 7. 7. Semalam 6 hari ni 7. Dia orang nombor 7 tu ada tempat yang barang, ada barang sama, 2, 3, kadang tak banyak tempat lah semuanya. Sebab satu 2, 3 item, 2 item satu orang, 3 item satu orang, gitulah. Jadi nampak banyak. Oi, panjang pula jang ni. Kenapa dia ikut sini pula ni? Nak pergi main dia orang ni. Kenapa semua masuk ikut sini? Shortcut ke? Oh, dah panas dah, 29 darjah. Oh, sekejap lagi ni. Lepas ni, kejap yang naik ni 29. Nanti kita pergi ke arah-arah Semanggar sana tu, dia naik 31. Tengah hari ni tak tahulah jam berapa dia pergi ni. So, oh, inah. Okey. Semua okey, kita harapkan berjalan lancar je ni. Boleh balik awal lepas Jumaat. Jumaat hari ni harapnya boleh kalau cepat boleh masuk Jumaat di TADM. Kalau tak banyak lah. Kalau tak macam hari tu saya Jumaat di Sabah Port. Di pun ada Sabah Port, ada Karamunan juga. Oh ya, cari masuk Karamunan lagi. Okey, ngantuk. Hari ni lupa bawa apa air masak pula. Ada tertinggal botol air ku. Dua pula tu tertinggal. Botol air masak lupa tadi. Untuk buat apa benda tadi? Lupa nak ambil air. Dia ingat tu nak ambil air. Lepas tu pergi basuh-basuh pinggan apa semua. Sarapan telur tadi. Kali dah lupa lah pula nak ambil air. Botol air. Keluar-keluar. Lepas ini rasa nak keluar awal. Cepat-cepat ni. Aduh. Kenapa dah senang tu ni?